Samsul, janganlah letak jawatan. Kalau YB Samsul dah tahu dah anda dalam keadaan yang benar, janganlah letak jawatan. Patutnya anda pertahankan. Albert T dakwa yang dia telah bayar RM629,000 kepada Samsul sebab dia percaya Samsul, YB Samsul ni boleh tolong selesaikan urusan projek perlombongan Sabah. Patutnya YB Samsul tak perlu letak jawatan. Kan? Bila you dalam keadaan yang benar, jangan letak jawatan. Bila you letak jawatan, ramai fitnah yang akan keluar lagi macam-macam. Faham tak? Jangan takut. Kalau anda benar, habis cerita. Kan? Albert T juga telah dakwa, dia telah beri duit tunai banyak kali, RM20,000, RM50,000, RM100,000 sampai $6,000 ikut tarik Perpeza. Dia siap tunjukkan gambar screenshot dia. Kononnya dia telah WhatsApp dengan YB Samsul ni. Albert T juga dakwah yang dia belanja premium and tempah beberapa suit menggunakan ukuran badan Samsul. Biar betul Albert T. Kan? Kalau benda ni betul, sila bawa ke mahkamah. Rafizi sendiri telah bersuara. Samsul dan Dato' Anwar sepatutnya menyaman Albert T. Kan? Sebab ini adalah benda ni belum lagi dibawakan mahkamah. So dikira sebagai kabar angin. Kita pun belum tahu pasti. Kita tidak pasti adakah Albert T bersalah ataupun dia memang cakap benda yang betul. Adakah Samsul, YB Samsul yang salah ataupun dia bercakap benda yang betul. Barulah selesai. Barulah kita akan tahu jawapan. Samsul nafi yang dia buat semua benda tu dan dia letak jawatan untuk mempertahankan dirinya. Itulah sebab kenapa dia letak jawatan. Manakala Albert T pula sedang dituduh di mahkamah dalam kes perlombongan Sabah. Ini ada ramai orang tertanya, ada Albert T ni sebenarnya di belakang ni, ini siapa sebenarnya? Ada yang mengatakan kononnya Mahathir kan adalah orang yang di dekat belakang dia, tapi tak pasti. Dan ada juga yang berdakwa sebenarnya dakwa Anwar Ibrahim adalah orang yang di belakang Albert T ni. Mereka buat begini untuk mengeksposkan mana-mana yang terlibat dengan rasuah. Memang Dato' Anwar Ibrahim ni memang tak suka dengan rasuah. So kita pun tak pasti. Kan adakah benar Samsul ni, YB Samsul ni bersalah? Adakah benar Albert T ni yang bercakap benar? Semua ni hanya akan terbukti bila kita dapat jawab, bila kes ini dibawa ke mahkamah. Dan biar hakim yang tentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan sekarang Albert T telah ditangkap oleh pihak SPRM dan untuk siasatan, dan SPRM dan Albert T juga belum beri sebarang kenyataan. Kenapa Albert T buat benda ni semua adalah sebabkan Albert T dakwa yang dia sendiri yang bagi duit ni kepada menteri-menteri ni dan mereka menerima rasuah. Yang dia yang cakap bukan kita yang cakap. Nak faham satu benda yang sangat-sangat realistik dalam Malaysia. Dari segi undang-undang Malaysia, memberi rasuah adalah salah. Bukan saja menerima rasuah salah, memberi rasuah pun salah.